Okey, untuk soalan 32, soalan ni bagi tahu 5.6 gram unsur M telah mengalami pengoksidaan, maksud dia M bertindak balas dengan oksigen. Kita tengok dekat sini menerima 2.4 gram oksigen kan, dan membentuk sebatian oksida M dengan formula M2O3. Okey, apakah jisim atom relatif bagi M? So soalan ini minta jisim atom relatif ya, bukan jisim. Jisim tu ini gram. Kalau jisim atom relatif nilainya adalah sama dengan jisim molar. Contohnya kalau oksigen, jisim atom relatif dia 16, jisim molar dia 16 G mol negatif 1. So sekarang ni dia suruh cari berapakah jisim atom relatif bagi M, ataupun berapakah jisim molar M sebenarnya. Jadi macam mana kita mau cari jisim molar M? So daripada rumus ini, bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. So ingat segitiga yang cikgu sudah pernah ajar. Baik, jadi step pertama ialah kita kena buat persamaan kimia dulu. Untuk buat persamaan kimia, okey, buat ini dulu, okey. M tambah dengan oksigen, dia akan menghasilkan M2O3, and then kita perlu seimbangkan dia. Untuk seimbangkan dahulu selain oksigen. So M dekat sini ada 2, so kita kena letak 2 dekat sini. Kemudian oksigen sini ada 3, sini 2. So macam mana mau jadikan dia genap dekat sini? Kita try letak dengan 2 dulu. So oksigen akan jadi 6. So di sini kita kena letak 3, oksigen akan jadi 6. So cek semula M dekat sini berubah jadi 4. So kita ubah dekat sini dia jadi 4. Maka kita dapat persamaan kimia yang seimbang. Kemudian cikgu suka untuk tulis maklumat dekat sini daripada maklumat yang dah bagi di atas tu kan. M jisim dia adalah 5.6 gram. Kemudian oksigen ni jisim dia M mass ya, 2.4 gram. Jadi daripada rumus ini, okey ya, kita mau cari jisim molar bagi M kan. So kita buat rumus bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Tapi kita ada jisim, kalau kita tengok sini ya, bilangan mol M sama dengan jisim dia 5.6 gram. Tapi kita tidak ada ini, jisim molar, dan kita tidak ada bilangan mol. So kita tidak boleh dapat nilai jisim molar itu, sebab ada 2 unknown ya. Jadi kita tengok oksigen pula, maklumat dia lengkap ke tidak? Okey, so kalau kita tengok oksigen, maklumat dia lengkap untuk kita dapat bilangan mol ya. Jadi kita buat macam biasa. So kita akan dapat bilangan mol 0.075 mol. Jadi lepas dapat bilangan mol oksigen ini, bolehkah kita dapat bilangan mol M? Boleh, dengan kita buat stoichiometry. Maksudnya kita bandingkan M dengan oksigen. Jadi M dan oksigen, daripada persamaan kimia seimbang, M ni bilangan mol dia adalah 4. Kemudian oksigen bilangan mol dia ada 3. Kemudian daripada calculation kita yang kita cari, oksigen tu bilangan mol dia adalah 0.075. So ini kita buat darab silang lah, stoichiometry, untuk kita dapat. Okay, so kalau kita tekan calculator, 0.075 darab dengan 4 mol bahagi dengan 3 mol, and then kita akan dapat dekat sini 0.1 mol. Maksudnya bilangan mol untuk M adalah 0.1 mol. Jadi dapat sudah bilangan mol M, and then kita masukkanlah bilangan mol M itu ke dalam sini ya. So dapatlah kita punya bilangan mol 0.1 mol sebahagi dengan jisim molar. So bolehkah dapat jisim molar? Boleh dapat jisim molar. So dekat sini kita pindahkan saja. So MR sama dengan 5.6 gram bahagi dengan 0.1 mol. So kita akan dapat 56 G mol negatif 1. So kenapa jawapan dia adalah jawapan dia adalah C56, tidak ada unit? Sebab ini adalah jisim atom relatif. Jisim atom relatif tidak ada unit, tapi nilainya adalah sama.